Ini memang merisaukan sebab kadar diabetes makin bertambah di seluruh dunia. Dan yang lebih merisaukan sekarang ni kadar diabetes yang melibatkan orang-orang muda juga semakin bertambah. Banyak kajian yang menunjukkan diabetes jika tidak dirawat dengan sempurna akan mendatangkan kesan jangka panjang yang boleh menyebabkan kerosakan pada buah pinggang, kerosakan pada mata, kerosakan saraf, masalah fungsi lelaki, terutama lelaki muda, dan dari segi peningkatan serangan jantung, stroke, dan juga masalah saraf dan juga saluran darah di bahagian kaki yang menyebabkan masalah yang memerlukan ambulation. Jadi bila seorang pesakit itu mengalami masalah seperti ini, ia akan mengurangkan kemampuan dia untuk memberi sumbangan kepada masyarakat. Bila ramai pesakit muda yang mengalami diabetes, mereka tak dapat memberi sumbangan yang sepatutnya yang mereka boleh berikan pada masyarakat. Selamat menyambut Hari Diabetes di Dunia tahun 2025.